Hai korang, Assalamualaikum. Welcome back to Cik Syah channel. Hari ni kita jalan-jalan sekincan. Kita cafe hunting. Ke manakah kita ni? Kita dah sampai dah pun. Sejam juga perjalanan. Okay, jom. Kita dekat Hey Cafe. Jom tengok apa yang ada. Okay, cantik ya. Ada sawah padi kat tepi tu. Dah sampai dah lecak. Ya, ada kafe lain lah. Dalam Kafe lain?回去改修一下，就么奶，请把图这个身材修一修。我还没有看到照片呢。对了，他们的肚子我不懂他想怎样。你要肚子凹进去。 Cantik korang tempat dia. Dengan sawah padi tengah menguning tau. Tu. Memang sesuai. Ni bukan datang nak makan ni, just nak menikmati pemandangan. Ramai juga orang tapi masih awal lah. Sekarang ni pukul 4.21. Masih awal kot. Tapi ramai dah juga orang. Hampir penuh dah lah seat semua. Kita tengah tunggu satu lagi makanan. Air dia pun special tau semua ni. Dia punya straw pun besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ni grapefruit punch. Ni apa ni? Oh, ni coklat ni. Strawberry chocolate. Oh, betul-betul ada strawberry tau kat sini. Strawberry yang dikeringkan dengan coklat sekali. Kita nak try.
Coklat dia sedap. Oh, lepas tu kita boleh rasa strawberry masam-masam. Special tu straw dia. Dah macam dalam makmal sains. Lepas yang ini chili prawn, nasi chili prawn, udon. Sudah ada dessert juga tau. Korang boleh pilih lah, ada dessert juga. Saja je yang ni kita nak makan-makan benda ringan. Yang ni macam menarik ni. Ni apa ni bang? Nutella. Nutella. So ni dessert yang anak-anak Shisha order pun nampak menarik kan. Berlapis-lapis. Ada satu lagi makanan belum sampai, salmon bake ke apa benda dah tadi. Kita tunggu baru kita nak makan. Salmon cheese bake pun dah sampai. Wow. Sedap. Menarik sangat. Okay. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tensor kita orang. Ha? Ini tensor kita orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kecok nak makan. Sedap. Yogurt blueberry cheesecake. Okay. Try ni nasi ni, chili prawn. Sebenarnya dah kenyang dah, tapi tak tahu nak order apa, order je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Share. Dia tengah record? Just Oh, kat drone. Just cucumber there. Just ignore it, and when that head of cucumber sweetness hits, go. To fight the cucumber. Yeah.
Dirty matcha. Dirty matcha. Dirty matcha? Dirty. Oh. Matcha kotor. Okey. Sebab dia Ni espresso dalam dirty tu. matcha sebab ada espresso korang. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada background music pula. Tapi nice lah. Okay. Dia rasa macam pahit-pahit. But Sasha saying that shit for 30 minutes while I'm driving. Kita pergi tambah ais dah. Kita punya coklat. Sebab tadi ais dia dah cair. Ada ais baru sedap. You two can never meet again. Sedap. Starting I don't know. I applied for Pennsylvania. They still haven't given me an answer. They didn't. Makanan dah habis dah. Alhamdulillah dah takat-takat gambar semua dah. Memang sesuai lah untuk kaki OOTD ya. Boleh dah datang sini. Lepas tu kan ni sekarang pukul 5.30. Tapi dah start nampak ni tau. Dah start nampak macam nak ada sunset dekat belakang tu. Cantik sangat ambil gambar. Dah nampak oren-oren tau kat dalam gambar. Cantik sangat dengan pemandangan sawah padi. Makanan pun sedap semuanya. Okay, korang kalau lah tengah cari kafe-kafe estetik macam ni, bila datang ni Hey Cafe dekat Skinchan. 1 jam juga tu daripada rumah Cik Syah. Agak jauh tapi berbaloi dengan pemandangan yang kita dapat, suasana yang kita dapat ni semua kan berbaloi. Banyak sangat tempat nak bergambar. Makanan pun ada, dessert, makanan berat ada, kopi ada, aiskrim ada. So lepas makan nasi dah boleh makan kek pula. Lepas makan kek dah boleh makan aiskrim pula. Sambil borak-borak kan. So jom kita gerak tengok apa lagi yang ada kat kawasan sini. Sekitar sini ada Museum Padi Skinchan pun ada. Yang kapal terbang semua dekat area sini juga tau. So jomlah kita gerak tengok apa lagi yang ada dekat sekitar ni. Sekejap tu dah cantik dah tau pemandangan. Kat atas ni untuk orang nak sewa homestay. Cantik ya. Lihat semua. Tu nampak dah nampak oren-oren dah nak ada macam sunset. Ni tempat nak OOTD tepi sawah. Tepi ni pun ada lagi tempat duduk. Parking tepi-tepi. Oh cantik. Oh cantiknya. Hornet or night again. Ni toilet. Ini kafe yang kat dalam ada aircon lah. Kalau korang rasa panas kan, boleh makan dekat dalam tempat kita order tadi tu.
terbang Skinchan tu. Tak tahu lah apa dah jadi dengan kapal terbang ni. Dia tengah nak buat apa. Selain daripada kapal terbang Sungai Lembeng, kita ada kapal terbang Skinchan juga. Yang ni dengar kata nak buat restoran, tapi tak tahulah bila nak siap ni. Kita dah nampak dah. Ya. Dah 2-3 biji dah Cik Syah jumpa tram ni. Seronok pula tengok keliling kampung naik tram ni. Tak tahulah kat mana nak mula naik. Tempat main kayak ni. Alhamdulillah selesai dah cafe hunting kita dekat Skinchan tadi. Okay. So Cik Syah pun dah sampai rumah. 70 km juga tau daripada cafe ke rumah Cik Syah. Terima kasih korang yang menonton video ni sampai habis. InsyaAllah kita bertemu lagi di video yang lain. Tak tahu lagi aktiviti apa. Okay. InsyaAllah korang kita bertemu lagi di video yang akan datang. InsyaAllah video yang lebih menarik ujung tahun ni. Cik Syah ada nak pergi satu tempat yang sangat istimewa. Yang belum subscribe boleh subscribe sekarang. Like dan komen. Yang dah subscribe terima kasih banyak tu korang sebab support video-video Cik Syah. Bye. Assalamualaikum.